Okey, part 2. Arah H1 harian. Kita bicarakan tentang sesi yang ketiga dulu. Ingat sesi pertama dan sesi kedua pada hari semalam. Sesi ketiga pada hari ini. Okey. Katakan kita dah dapat arah H1 ke sel. Maka esok pada waktu LO janganlah rigid sangat bang, pukul 2 LO pukul 2 kan, berarti pukul 2 lah nak masuk. Janganlah rigid sangat. LO pukul 3 lah nak masuk. Janganlah rigid sangat. Okay. Kita akan tengok market tu, terutamanya contoh arah H1 ke sell dan market buat type B dulu. Apa yang kita nak cari dekat sini adalah TK yang ada dekat sini, yang TK yang mula ke sell. Maksudnya kalau dia tengah naik, buy kau pandai dia lah, tiba-tiba ada TK sell. Inilah yang menjadi momen untuk kita kata okey, dah boleh start masuk dah. Dengan syarat arah tu dah ada lah, arah sell. Cuma kita kata market reverse dulu. Lepas tu dalam reverse tu barulah kita cari TK yang pergi ke sell, LT ke, TKL sell ke, ataupun 3CB sell ke, ataupun TKU sell ke, terpulang lah apa benda sahaja TK yang ada tu kan. Tapi selagi tak wujud TK, kita tak masuk lah. Jadi waktu yang tepat bila kita nak masuk itu bergantung kepada TK tu hadir pada jam berapa. Okay, tapi kita bicarakan, kita bagi tahu secara senang. Okey, kita nak trade pada waktu LO. Okey, pada waktu LO. Okey, faham So, katakan H1 pergi ke sell dan terbentuk zone A lah nanti. Zone A nanti dekat sini. Esok lah kan. Esok terbentuk zone A kat sini. Apa yang perlu kita lihat, yang pertama adalah bentuk. Bentuk ini sama ada dia ke atas dahulu kan, selepas zone A ini dia ke atas dahulu membentuk zone A type B, ataupun dia ke bawah dahulu membentuk type A, ataupun dia dekat dalam lah. Dia dekat dalam. Ini hanyalah memberi gambaran kepada kita type A, type B dan type C. Tapi dia bukan nak katakan dia buat type B, bukan kata nak buy bang. Walaupun nak market naik ke atas dahulu kan, buat type B, tapi arah H1 ke sell. Dia menggambarkan yang market ini nak buat HH up dahulu. Katakan market pergi selepas zone A, dia terus pergi buat type A, dan kebetulan arah HH1 pun ke sell. Jadi kat sini kita faham yang market ni memang dia nak gerak terus. Maksudnya dia tak buat repair dulu, dia gerak terus. Jadi kemungkinan besar dia akan repair kemudian. Waktu LO tu dia repair, lepas tu barulah dia pergi balik. Okey. So faham dekat situ kegunaan zone A pada hari kejadian. Pada hari kejadian kita nak trade tu, kalau ke atas, ke bawah, ke kanan. Dia bukan nak kata kita nak kena ikut yang ni, tak. Kita ikut yang ni. Arah H1 semalam tu. Okey. Itu yang pertama, bentuk. Yang kedua, kita lihat dari sudut formula arah F1, F2, F3, F4, F5 kan. Terutamanya F2 dengan F1 lah. Katakan arah H1 ke sell ni, katakan ada terbentuknya F2, walaupun kat sini hari ni tak ada pun F2 kan, tak
tak ada pun laut tenang pada waktu AUO. Kan AUO dekat sini, so kat sini tak ada pun laut tenang. Katakan dekat sini ada laut tenang F2. Okey, yang pertama kita katakan, kita biar je F2 tu dia pergi ke mana. Katakan dia pergi ke pi ataupun dia pergi ke sel, biarlah lantak dia lah kan. Tapi kita kena faham, okey, arah HS1 ke sel dan F2 membentuk ke pi. Berkemungkinan arah tu dah bertukar daripada sel, arah harian HS1 dah bertukar daripada sel pergi ke pi, disebabkan oleh F2 ke pi yang melawan arah HS1 ini. Okay, itu yang pertama. Jadi kita nak masuk pun awal lagi, baru keluar F2 kan, relax dulu. Kok nanti kan dia buat TKL. Okay, F2 tu dia pergi ke pi, lepas tu dia buat TKL. Okay, dia buat TKL kan. Yang tu cantik lah. Cantik sebab apa? Sebab yang pertama, katakan ada F2 dekat sini kan, and then dia pergi ke pi, lepas tu dia buat TKL. Okay, inilah arah sebenar daripada F2. Arah sebenar daripada F2, bukan arah yang keluar daripada F2 tu. Arah tu keluar ke pi, F2 pi ke? Bukan. Bukan. Jangan tengok macam tu. Okay, katakan F2 tu dia buat TKL sel. Jadi kat sini kita ada arah HS1 ke sel. Dan mula-mula memanglah dia ugut kita dengan ke pi, tapi last sekali dia follow balik. So dekat sini F2 dah sama arah dengan F1, dengan F2 dah sama arah dengan HS1. So cantik lah, HS1 dah sama arah dengan F2. Cantik lah. Kena pula, okay, kalau kita faham antara LT dan TKL lagi power. TKL lagi power daripada LT. So maksudnya kat sini kalau terbentuk TKL, cantik lah. Cantik lah tu, dah gagah tu. HS1 sel, TKL sel. Cantik lah. Contoh keadaan yang pertama. Katakan tak ada F2. Itu saya cerita kemudian. Katakan tak ada F2, tapi kita sambung balik. Katakan F2 tak ada, tapi ada F1. Sama juga keadaan, sama juga cerita dia sebenarnya. Cerita dia sama juga. F2 tak ada tapi F1 ada. Sama je macam F2. Kalau F1 ni maksudnya LT yang terbentuk selepas daripada zone A. Zone A dah ada pump. Lepas tu dia buat LT. Dalam ke atas kat sini ke. Jangan kau rigid dengan type C candle yang berada dalam zone A. Tapi LT F1 ni dia boleh jadi duduk dalam, dia boleh jadi duduk kat atas, dia boleh jadi dekat sini. Dia terbentuk F1 dekat mana sahaja, terpulang pada dia kan. Tapi cerita dia sama. Kalau ada F1 keluar ke pi. Jadi kita dah faham yang arah HS1 asalnya ke sel ni, HS1 ni ke sel, tapi F1 ke pi. Alamak, F1 ke pi lah pula. Kita kena ikut F1 tapi alamak, F1 ke pi lah. Berkemungkinan hari ni dia jadi arah HS1 hari ni dia melawan arah HS1 semalam. Semalam sel, hari ni pi. Hari ni pergi ke pi, dia lawan lah. Lawan tu korang ada jilid 2 kan, jilid 9 kan, ada kat dalam tu. Arah HS1 yang melawan arah tu, apa nama dia? Okay. Saya sendiri kat dalam. Okay. Jadi cerita dia sama. Okay, katakan kita ada F2 dan F1. Saya tak cerita sebab saya tak cerita yang type A, type B, type C kat sini. Katakan F2 tak ada, tapi ada F1. F1 ni katakan market turun ke bawah ni dulu, buat type A lah kan, buat type A. Lepas tu dia buat LT kat sini. Kalau ikut kita HS1 sell dan dia buat type A, maksudnya market ni dia terus nak pergi.
dia buat repair lah, biasanya dia akan buat repair. Kalau awal pagi dia akan buat repair 1 candle, repair 2 candle. Kalau dah LO tu dia akan repair trend lah, repair dengan trend dengan 3J macam tu semua. Okay. Tapi dia buat LT, kan buat LT, alamak. Kalau dia keluar arah ke sell, okay, cantik. Okay, arah SS1 sell, keluar type A, lepas tu LT keluar ke sell, cantik lah. Tapi kalau dia buat ke buy, LT ni ke buy, kemungkinan dia boleh lawan. F1 itu mengubah arah SS1 yang kita dah baca tu. Okay. Tapi kalau dia terbentuk TKL, cantik lah. Faham tak? Okay. Tapi kalau dia buat macam ni, ada setengah-setengah kes dia keluar ke sell, LT keluar ke sell, tapi dia lepas tu dia buat TKL. So kita kena faham F1 dan keluar arah LT ke sell, lepas tu jadi TKL buy, kita tetap kena follow TKL itu. Dan kebiasaannya TKL tu akan kuat. Dan kalau dia awal lagi macam ni, kemungkinan besar market ni naik dan dia takkan return balik dah pergi ke zone A tu. Dia takkan return balik dah, dia pacak macam tu je. Okay. So nak kena faham benda-benda yang macam tu lah. F1 ni kalau jumpa apa yang kita nak kena buat. Okay. Saya tak cerita yang kalau dia pergi ke atas dulu dan terbentuk LT, sama je sebenarnya. Sama je konsep dia. Katakan next adalah kita ada F2 dan F1. Arah S1 ke sell ni, kita cerita contohlah arah S1 ke sell, tapi kita ada F2 kat sini, dan kita ada zone A, dan kita ada F1 kat sini. Okay, kita ada F1 kat sini. Katakan F2 ke buy. Okay, relax dulu. F2 ke buy, relax dulu. Jangan masuk lagi, baru F2. Okay, baru F2. Lepas tu keluar F1. Okay. Bila keluar F1, sama juga, kita kena follow F1. Kita kena follow F1. Sama ada dia keluar arah ke sell yang melawan arah SS1, ataupun dia keluar ke sell yang follow arah SS1, ataupun dia keluar ke buy yang lawan arah SS1, terpulang pada dia. Kita tetap kena ikut F2. Okay, tapi ada F1 ya. F1 kena ikut F1. Maksudnya kat sini adalah F1 dia dominasi semua. Kalau ada dia, tak payah tengoklah yang lain-lain, tengok dia je lah. Tapi tak kata dia tak lipat. Okay, sambung sikit je lagi. Kat sini cuma nak membezakan arah S1 ke sell, F2 ke buy, F1 ke sell. Memanglah kita kena ikut F1, tapi kita kena pandai. Kita nak kena pandai memilih cantik ke tak cantik. Kalau F1 ke sell, F2 ke buy, dan F1 ke buy, SS1 sell, F2 buy, F1 buy. Okay, ini cantik. Walaupun market ini melawan SS1. Sebab apa? Sebab kita ada F2 buy dan F1 buy. Selagi kalau tiba-tiba muncul LT sekali lagi kat sini, lagi cantik. Dia dah jadi jejak istimewa. Kan? Dia dah jadi jejak istimewa. Jadi kat situ kita kena pandai nak masuk dengan tak masuk ni. Kita janganlah, kita tahu market tu nak pergi ke mana, kita boleh baca, tapi carilah yang berkualiti. Carilah, kalau kita tekan tu, kita tak pernah tahu. Kalau kita terik, tak pernah kena SL. Contohlah macam tu. Tapi kalau jenis yang nak okay, ada setup ni sell, kita pun masuk sell, kena lipat, kita pun masuk buy balik, kita pulang. Tapi kalau nak bukan bijak, tapi kalau boleh kurangkan risiko.
Okey. Jadi macam mana kita nak menilai market yang cantik dan tak cantik? Daripada situlah. Itu yang pertama. Okey. Kalau ada F1, kalau ada F2, kalau ada F1, kalau ada F1 dan F2. Kalau tak ada, masalahnya F1 tak ada, F2 pun tak ada. Okey. Arah SS1 kat sini nak kena faham. Katakan arah SS1 ke sell dan market. Contoh, dia boleh jadi tau, dia ke sini dulu, lepas tu baru buat zone A. Ataupun dia memang kat sini. Jaranglah jadi macam tu. Dia buat macam sini, dia baru buat zone A. Ataupun terpulang pada dia lah. Tapi yang kita faham adalah, kalau sama ada daripada LO ke UO ni. Contoh saya ambil dia mati kat sini Ada contoh dia tu. Lepas tu dia gerak dulu. Waktu pagi ni pun dia gerak. Kat sini dia pergi gerak, baru dia buat zone. Dia baru dia buat zone A. So kat sini kita nak faham F2, F1 tak ada So kat sini kita faham, ini dia buat repair. Dia dah repair. Ini dia dah repair. Lepas itu dia pun buat sama ada dia sambung repair, ataupun dia terus nak gerak. Terpulang pada dia lah. Cuma kita kata zone A duduk kat sini dan market sama ada dia berbentuk type A ataupun type B. Kalau type B, dia nak sambung repair lagi. Kalau dia buat type A, ni dah habis lah repair. Kita dah boleh start masuk lah. Okay. Katakan duduk kat sini kan, market bergerak macam tu lah. Sibuk lah korang ni. Lepas tu market bangun lepas zone A tu, dia naik buat type B. Jadi arah SS1 ke sell. So kita faham ini adalah repair harian. Ini market tengah repair. Ini adalah HSR bagi SS1, dia tengah repair ni. So kita carilah TK sell dekat sini. Okay. Kalau dia terus pergi, so dia tak buat repair dulu, dia gerak dulu. Cuma nanti dia menipu lah kan, market dia tak gerak terus. Dia akan buatlah repair dia kat sini. So kat sini korang nak kena faham, kalau macam ni biasanya dia repair satu candle, repair dua candle, disebabkan dia terus gerak menyambung arah SS1 tu. Okay. Contoh kita katakan, kita tengok kat sini, market sambung ke buy. Arah SS1 ke buy. Okay, arah SS1 ke buy. Dan market sambung lagi. Waktu sebelum zone A tu dia sambung lagi naik. Lepas tu bila dah selepas zone A, dia turun, dia buat type A. So kita tahu market dah repair ni. Market tengah repair harian ni. So selepas itu, kalau dia buat repair candle, kita pun dah boleh agak, sebabnya repair harian dah ada, repair candle lah pula. Macam tu lah, lebih kurang. Okay, tapi maksudnya adalah ini repair harian ni kan. F2 tak ada, F1 tak ada. So market yang melawan ini repair harian. Kita janganlah anggap dia tukar SS1. Itu je. Okay, yang kedua adalah, okay, SS1 ke atas lagi, lepas tu market terus ke atas. Tadi market ke bawah kan, ini market terus ke atas. Boleh nampak tak cara dia repair tu macam mana kan? Dia tak repair satu candle dah tau, dia repair dengan trend terus. Okay, ni repair trend kan. Maksudnya kat sini repair harian ni sama ada dia repair dulu ataupun dia repair kemudian. Kat sini dia repair kemudian, yang ni dia repair dulu. Okay, dia repair dulu. So kena tengoklah pergerakan market selepas dia tu, selepas repair harian tu. Okay. Dan selepas repair harian tu, repair setakat satu candle, dua candle je, ataupun kita kata HSR setakat satu candle, dua candle, ataupun kita katakan sebagai repair satu candle, dua candle. Okay. Dan kat sini SS1 ni mula dia bertukar tak. Okay, ni dia dah tukar arah. Dia dah tukar arah. Sama tak?
Okay, zone A kat sini. 78 kat sini. Dia dah repair dulu tau. Organisasi 1 ke 4 ni dia dah repair dulu. Awal lagi dia dah repair. Lepas tu baru terbentuk zone A. Zone A kat sini. Okay, zone A kat sini. Okay. Oh, dia terbentuk zone A. Lepas tu dia baru dia terus buat type B yang selari dengan organisasi 1 ke 4. Tu nak kena faham kat situ. Dah repair lah. Dah repair dah ni. Kalau korang tengok antara banyak-banyak tadi, yang mana yang cantik? Market. Mana yang cantik market? Bila nak entry dan mana yang cantik market? Okay, ini semua tak ada F1, F2 ni. Semua tak ada F1, F2. Kat sini macam ada lah F1 TKL. TKL. Okay, boleh Setakat itu saja kita cerita tadi tentang mencari arah HH1. Tapi bahagian yang last ni tau, kita melihat pada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Mana hari ni kita nak trade. Hari ni kita tengok evolusi zone A, type A, type B, type C. Okay, ke atas, ke bawah, ke kanan, dan masuk di sebalik dia. Bukannya kata kita ikut type A. Kalau type A ke type A, sell lah kan. Kita pun ikut sell. Tak, jangan. Apa yang kita nak kena buat, apa yang kita nak kena tengok, dan apa yang kita nak kena faham. Okay, hanya pada bahagian sini saja. Next, saya akan sambung pada sesi 2 dan sesi 1. Sesi 2 dan sesi 1 untuk mencari arah HH1. Okay, sekian. Terima kasih.